Kalau ada seseorang yang seluruh hidupnya untuk kita, takkan mungkin kita tidak mencintainya. Begitulah Allah. Seluruh hidup hamba ni, hatta diam pun, kalau bercakap tu okeylah, bergerak tu okeylah, tapi diam pun adalah kerana Allah. Bercakap pun kerana Allah, bergerak pun kerana Allah, duduk pun kerana Allah, tidur pun kerana Allah, bangun pun kerana Allah, makan pun kerana Allah. Semua hidup dia untuk Allah. Maka sebab tu dia sebut orang yang arif, orang yang sebenar-benar mengenal Allah. Kerana apa? Kerana dia tidak hidup untuk Allah, sedangkan semua itu dari Allah. Faham tak kan? InsyaAllah segala benda daripada dia kepada kita. Tiba-tiba kita buat sesuatu untuk selain dia. Ini masalah kita ni terlalu khianat kepada Allah. Sebab tu syirik tu adalah Allah tak ampun. Kenapa? Pengkhianatan yang Allah beri kepada seseorang yang Allah bagi nikmat segala-galanya, tiba-tiba dia boleh buat sesuatu, solat pun untuk orang. Apa benda ni? Ya. Kalau buat apa? Kalau buat kerja-kerja biasa untuk orang, itu boleh nampak lagi lah munasabah. Solat itu pun untuk orang juga. Ini apa masalah ni dia ni?